Halo geng. Hari ni kita jumpa Penang punya leader DAP. Okey guys, inilah DAP. Okey geng, kalau anda datang ke Penang, jangan lupa singgah area Geni Drive, Kimberley Drive, Kampung Aceh pun ada, Armenia Street. Armenia Street ni macam kawasan orang-orang kaya lah dekat Penang ni dulu 1 tahun dulu. Rasanya dah jadi hantu dah tempat ni. Dia punya toke-toke. Bercerita pasal Armenia ni kebanyakannya British punya Yahudi lah. Zaman tu Armenia ni dia kena jajah Turki Ottoman. Okey guys, inilah kawasan rumah kedai Yahudi. Tahun 1880-70 Yahudi datang sini niaga, nipu, jadi kaya. Mereka buat hartanah lah dekat Penang ni. Kalau tak ada orang Cina, orang Yahudi, British, tak boleh lah dia nak. Orang kata nak kepala otak bisnes kan. Ini rumah-rumah lama lah milik toke-toke British dulu. Kebanyakan toke-toke British dulu semua orang Yahudi guys. Okey, lagi satu dekat sini banyak perempuan Cina, negara Cina mainland memang dia nak cari lelaki Malaysia lah. Contohnya orang Cina. Kalau orang Melayu dapat tu pun boleh juga. Sebab dekat Malaysia ni, kira dekat China, Malaysia ni nama tinggi lah sikit banding dengan Indonesia, Bangladesh lah. Pada tahun Perang Dunia Kedua, banyak tukang gaji dapat harta-harta milik orang putih. Ini antara satu benda lah milik Chinese merchant. Ada juga yang dapat free lah masa tahun 30-an, 40-an. British tak balik, Yahudi tak balik, dia bagi giveaway lah dekat dia punya perempuan semanan dekat Penang ni. Itulah kisahnya. Lain tu dekat sini, Cina-Cina Penang ni, mereka juga membuat perniagaan zaman dulu. Ada mulanya kedai makan lah. Sebelum tu ladang babi. Kalau anda pergi ke Penang ni, anda akan jumpalah banyak kedai-kedai Melayu, kedai-kedai Cina boleh masuk makan. Lagi satu pelancong banyak datang di Kedah Kelantan. Lepas tu anda akan jumpa lah macam-macam benda lah, beca, teksi, jamming, semua ada lah. Lepas tu dekat sini yang paling popular dekat Masjid Aceh ni lah, dekat dengan Amber Road. Bukan tu saja, dekat sini anda datang memang happy lah kan. Duit pun koyak geng. Tapi kalau hari Minggu, memang nasib anda baik. Banyaklah minah-minah kilang Indonesia. Bagi siapa yang nak pasang janda nombor 2, nombor 3 tu, elok dah datang sini. Rohingya ni kita boleh kenal. Mereka ni suka minta duit lah. Lepas tu bandar ni DAP lah pos dia kan. DAP otak, memang dah otak komputer. Pergi mana-mana pun jadi. Lepas tu dekat Penang ni, anda nak makan bebas lah. Halal haram anda punya pasal lah. Saya pun bukan peduli pun. Okey geng, selain tu dekat sini juga MRT lagi 5 tahun siap dah. Makin kaya orang Penang. Sebab orang Penang yang datang sini, yang suka duduk sini beli hartanah sekarang ni Dubai. Ni MRT nak siap tu. Penang ni kira macam Cina Penang untung lah. Dia buat rumah flat tinggi-tinggi pun ada orang beli. Lalu yang beli ni yang bodoh-bodoh kan, foreigner. Okey geng, kita gerak tempat lain. Bye-bye.